Tidak jadi hujan. Sebab ada hujan dengan pulih kacau. Dia bayar aku quite hefty jugalah. Paling besar job dapat 1,000 satu hari. Tak, satu job. The whole the whole job lah. Maksudnya whole sampai job. siap kerja tu 4 langsam. Ya, 4 langsam. 4 hari je buat kerja dengan dia. 4 hari 1,000. 4 hari je 1,000. Last dia bukan tak ada SPM. Maksudnya boleh jump ke diploma terus. Apa tu? Belajar dulu pandai tak? Belajar dulu what? Belajar dulu pandai tak? Pandai tak? Nak kata pandai tu pandai lah. Sekolah. Orang duk cakap tak payah ambil SPM, belajar tak payah pandai, jadi influencer je apa semua. Sebab aku nak suruh orang tengok, aku nak suruh orang faham. Yang sebenarnya kau nak jadi apa-apa pun boleh, tapi kau kena pandai. Podcast ini dibawakan khas oleh Tenang MY. Kalau korang dah bosan dengan desain-desain baju korang boleh check out Shopee Kedai Tenang untuk desain-desain yang trending dan up to date. Jangan lupa follow Facebook, Instagram, TikTok Tenang MY. Lama dah kita plan kan? Lama. Lama. Itu hari tak jadi. Tidak jadi hujan. Sebab ada hujan dengan pulih kacau. Pulih kacau. Dia podcast ni sebenarnya bukan pasal kita borak-borak kosong lah. Tapi podcast ni lebih pada nak kongsi dekat orang yang tengok pasal pekerjaan. Tapi sebelum kita jump kat pekerjaan tu, kita pergi kat background kau lah. Daripada sekolah menengah. Kalau sekolah rendah tu macam jauh sangat kan perjalanan tu kan. Sekolah rendah tak ada jauh sangat pun. Boleh je lah. Why nak kita start dari sekolah rendah dulu ke? Okay, so nama. Boleh nama sekali. So nama pendek saya panggil Bro Al. Memang membesar dekat sini lah, area Kelang Shah Alam. So sekolah rendah dulu start daripada sekolah dekat section 6 Shah Alam. Sekolah section 6 Shah Alam. And then sekolah menengah dekat section 7 lah. So afterwards sekolah menengah aku ke? Boleh je, tak kisah Sebab kita tiba-tiba, memang santai habis lah. Tiba-tiba kita lah, dah lah podcast ni tak planning. Sebabkan ni kita nak nampak santai lah. Kita pakai saya boleh. Saya nampak sweet sikit kan. Boleh. Aku macam, kalau kau macam something kan. Macam something tak ada lah. Okay lah, saya afterwards lepas PMR time tu saya ke sekolah vokal. Oh, kau kira ambil TVET lah? TVET tu macam mana tu? TVET ni vocational lah maksudnya. Okay. Sorry, minta maaf. Ambil vokal dekat Melaka. Okay, teknik? Sekolah teknik. Ya, sekolah teknik. Vocational lah, sekolah teknik. Sebenarnya sekolah teknik, tapi dia dalam perubahan nak ke vokal time tu. Faham? Masa saya masuk tu dia tengah dalam changing nak ke vocational. Faham? Kira saya pakai best tu teknik lagi lah. Lagak sikit lah kan. Budak-budak bawah masuk vokal lah. Faham. Dia aku faham kan, sekolah teknik kan, dia bukan tak ada SPM. Maksudnya boleh jump ke diploma terus. Yang tu tak tahu masa zaman tu lah. Sebab masa zaman saya ke sekolah tu still ada SPM lagi. Oh, faham? Still ada SPM, subjek macam biasa apa semua. Cuma ada subjek kemahiran tambahan kat SPM punya subjek tu. Yang itulah, tu saja. So daripada teknik SPM, lepas tu kau sambung diploma. Sambung diploma, ya. Aku nak guna saya awak macam kaku Saya actually kita orang duduk serumah. Kita orang duduk serumah. So macam awkward nak guna saya awak dalam video. Okey lah, fine lah bro. Macam awkward lah. Okay, dah habis sekolah menengah, dah diploma, boleh kau aku lah. Boleh lah, boleh kau aku. Brother. Sure nak kena kat situ. Brother. Alright. So lepas aku dah diploma tu, aku diploma dekat Banting. Kos apa? Ambil mechanical pure. Selama full sem lah kat sana. Ambil diploma saja. Berapa tahun? Masa 3 tahun. 3 tahun lah. Dia 6 sem 3 tahun lah. Setengah tahun. Setengah tahun 3 tahun lah. Macam kita orang kalau kesihatan, telefon pula jatuh. Tak apa, dah biasa. Member tengah sedar. Tapi kalau macam kesihatan kan, masa zaman aku dapat 3 tahun setengah. Junior aku 7 semester. Maksudnya 4 tahun. Tapi after that aku tak tahu dia revise balik, dia orang buat 3 tahun setengah. So kalau engineer 3 tahun lah. Engineer 3 tahun. Maksudnya kau course mechanical kan? Pure mechanical. So 3 tahun lah.
3 tahun, yes. Tak ada apa-apa tambahan untuk praktikal ke? Rasanya tak ada. Praktikal pun, praktikal kan ikutkan 6 bulan. Tapi sama je nombor. Tak apa-apa, 3 tahun memang tak ada apa-apa. Kira tak ada tambahan, kira praktikal dalam semester ke? Ya, sekali, betul. Menarik. Lepas tu jam pergi ke kerja lah. Lepas diploma tu terus ke alam pekerjaan. Ya, betul. Ini kalau Dul podcast dia selalu tanya benda ni. Apa tu? Belajar dulu pandai tak? Belajar dulu what? Belajar dulu pandai tak? Pandai tak? Nak kata pandai tu pandai lah. Skor lah. Skor juga. Tak tipu lah. Sebab bukan apa, sebab lately ni kan dalam social media, orang duk cakap tak payah ambil SPM, belajar tak payah pandai, jadi influencer je apa semua. Sebab aku nak suruh orang tengok, aku nak suruh orang faham yang sebenarnya kau nak jadi apa-apa pun boleh, tapi kau kena pandai. Pandai satu. And then tempat kerja pun mungkin nak minta CG apa semua. Tapi bagi aku lah, yang paling penting is, how do you call it kemahiran. Kemahiran kat mana-mana pun belajar. Even kau masuk kerja pertama pun, kemahiran dah pertama kat situ pun dah explore. Kalau kau jenis memang handy punya orang, is what I think yang benda yang aku nak cakap ni is bukan dalam subjek pembelajaran is adab lah. Okay. Sebab rasanya dekat sekolah, dengan tempat kita membelajar, setting sekolah lah, college ni dah rasanya itu korang dah self explore, semua dah besar, dah pandai, dah pandai cerdik nak jaga benda tu kan. Tapi rasanya sekolah ni penting sebab kat situ kita dah start jaga adab. Faham? So itu zaman aku lah. Zaman kau pun sama. Kita pun tak jauh beza. Kita tak jauh lah. Sebab bagi aku dekat sekolah tu lah kita belajar beradab. Daripada tadika, sekolah rendah sampai sekolah menengah. Betul. And afterwards is kita bawa diri kita. Betul. So aku tak tahu sangat lah kalau yang sekarang macam ni. Ya. Cuma ya tu lah, macam apa yang aku nak sekarang. Sebab direction channel aku buat ni agak bertentangan dengan kebanyakan channel-channel entertainment. Sebab aku lebih kepada, orang cakap channel bosan lah, lebih pada fokus nak macam educator, ilmiah. Tapi bukan kita nak cakap kau kena jadi profesor, doktor ke apa. Cumanya aku just nak, once dia orang tengok, oh okay, aku faham, hidup aku ni ada dia punya sistem, di mana aku kena ada sijil untuk orang trust aku, buat benda-benda macam tu lah. Kita dah side track jauh ni. Okay, daripada diploma, first kerja ke? Diploma, okay. Kerja pertama aku dekat satu company ni lah. So background company ni just simple je lah. So company aku kerja ni dia buat barang-barang molding die cast. Oh, kira kerja kau sekarang ni yang daripada first ni? Yes, sampai sekarang lah. Berapa tahun? 7-8 tahun. Fuh, straight. Tak tukar ni. Serius. 7-8 tahun lah. 7 tahun lah. 8 tahun depan. Okay. Macam mana first kau nak masuk kat company tu? Maksudnya apa yang diorang nak tengok daripada kau? Sama ada dia nak tengok sijil dulu ke? Macam mana kau apply lah? Macam mana kau apply? To be honest actually, masa interview first job memang dia tengok semua benda lah. Dia tengok paling penting SPM. And then qualification of job masa tu dia minta is which aku apply is technician. Dia tanya mana sijil diploma aku, which aku ada lah time tu masa interview. And then afterwards terus kerja lah. After the interview semua settle, just terus kerja lah. Alhamdulillah dia ambil aku sebagai technician bawah certain people sebenarnya ikutkan aku job offer aku tu memang technician, tapi aku dia tak mention technician apa lah. Tapi rezeki aku time tu ada satu boss department ni dia mencari technician bawah dia. So aku jangan macam dia tahu aku, awak nak ambil yang awak apply basic ni ke awak nak technician yang bawah saya. So just kira maksudnya technician bawah dia tu bawah projek dia. Yes, macam tu. So aku macam why not try je lah kan. Faham. Go with this boss. So macam mana first time kau masuk kerja tu? Apa yang kau macam terkejut lah bila kau masuk, macam oh benda ni aku tak pernah tahu pun sebelum ni? Yes, benda ni macam mana? Bila kau belajar kat tempat kilang kau belajar, kau kan belajar mesin ni.
So kau expect bila kau masuk kerja ni, kau akan main mesin yang sama. Faham. Tapi aku masuk tempat kerja ni literally mesin lain. 100% lain lah. Zero knowledge. Memang total lain. Total lain, zero knowledge, and what the heck is this machine? Lepas tu daripada situ company kau supply kursus ke ataupun kau kena explore sendiri benda tu? Masa dia cakap tu, bos aku cakap, yang bos interview cakap tu is you will learn upon the job. Okay. So dia tak ada special training apa semua lah. Oh, kiranya kau go dengan flow je lah. Go with the flow, masuk kandang, campak je. Itu zaman kita lah. Tapi sekarang pun sama je. Sama je. Cumanya nak tak nak je lah self-explore tu. Macam kau cakap, self-explore lah. Self-explore. Benda yang penting self-explore. So, kita orang boleh tahu tak macam molding apa yang kau buat sebenarnya? Tempat company ni dia luas. So mostly basically kita orang buat electronic device. More dia punya housing apa, component for the assembly apa semua. Tapi not fully assembly lah, just the casing saja lah. Electronic device, mainly for medical apparatus, automotive parts, and then some for macam apa, automotive. I think tu 3 je kot yang basic lah. Dia ada stuff is I tak tahu lah, mungkin diorang punya just prototype. Dia orang punya projek lah. Kira projek kau automotive, medical dengan housing lah. These 3 mainly electronical, medical and automotive. These 3 is the main lah. Yang lain semua tu ada sikit-sikit tapi selit lah, selit. Customer base dia Malaysia ke luar negara? Customer base mostly overseas. Overseas lah. Mostly overseas. Ada dark side tak kerja kau? Macam mana? Ada dark side tak kerja kau? Dark side kalau yang boleh cerita lah. Yang boleh cerita tu. So bila apa maksud aku kan, bila orang tengok oh kalau nak kerja as a technician, ni yang aku kena mentally prepare. The dark side of aku tak nak go to general, tapi dark side ni is apa yang kau POV kau lah. POV aku kena keras dengan orang bawah. Okay. Which is sebenarnya aku ni lembut. Tak sampai hati lah. Tak sampai hati. Tapi nak kena keras juga. Ya, betul. Tapi ni sekarang lah, sekarang dah 10 tahun kan. Masa dulu tu aku dikeraskan. Aku dikeraskan memang nak kena diajar. So dia buat kau, dia molding kau dulu lah. Kena molding tu, dia molding aku. Okay. So macam tu. Kerja kau ni lebih pada macam delegate tugas lah. Delegate tugas, yes. Sebab aku tak involved dalam production. So mainly kerja aku ni based on project. Okay. So every month is a new project. Okay. And sometimes aku just monitor production jugalah. Monitor juga. Kerja kau ni melibatkan mesin tak? Maksudnya kau kena handle mesin tak? Lepas kau dah habis probation apa semua. The first 4 years, yes, aku kena handle machine. There's one machine aku kena handle, which is CMM lah. Dia machine untuk measurement the apparatus lah. Benda yang kita buat tu, kita ada special measurement, dia punya tolerance or based on the drawing, customer drawing or whatever lah. Simply say general stuff lah. Afterwards aku dah kurang handle machine. Okay. Aku dah more towards to all the handling all the arrangement part project lah. Okay. So kau kira macam mandu lah sekarang. Macam kau dah dapat job daripada manager atasan kau, kau akan delegate tugas. Okay, yang ni kena buat ni, yang ni lebih kurang macam tu lah. So kau just follow the plan apa yang kau buat lah. Basically macam lah, kalau kita kerja sebab ni kelang swasta kan. So kat mana tempat tu ada growth, kadang-kadang bos kau akan campak kau kat tempat tu lah. Okay. Mamat ni dah boleh buat ni pula, buat ni. So dia akan setiap masa kau akan ada peluang untuk experience benda baru. Yes, betul. So benda ni bagus actually. Sebab actually lah, kita start from this machine, zero. We start from this machine, then there's an opportunity untuk kita nak try benda lain. The boss kata, okay, awak buat ni pula, okay. Which is bagus sebenarnya. Faham. Kita boleh try benda lain. Dia bagus untuk diri sendiri. Faham. Yes. Kira growth untuk diri sendiri. Growth untuk diri sendiri. Unless you take that growth untuk build your own career, sama ada nak stay kat situ, kalau selesa sangat kan. Ataupun nak try apply kerja luar, which kau bawa ilmu yang kau dah bawa. Kira dekat tempat kau ni, orang cakap buat portfolio dulu lah. Yes. Buat portfolio dah banyak, semua dah biasa. Banyak ilmu apa semua, baru boleh lompat. Yes. Selalunya macam tu. Tapi kadang-kadang ada segelintir orang ni kan suka jam job. Oi, jangan cakap macam tu aku lah. Aku sebab tu bila kau cakap 7-8 tahun ni, around that tahun kan,
Aku terkejut sebab aku dululah sebelum aku ada mindset yang sekarang ni kan. Maksimum aku 2 tahun. 2 tahun je. 2 tahun. 2 tahun aku jam. Kecuali paling lama aku dengan brand aku sendiri. Yang which is aku buat production printing lah. Tu paling lama aku letak effort aku dalam 7-8 tahun. Tu paling lama. Job aku yang first 2 tahun lebih. Ya, pada masa sama pun 7-8 tahun aku kerja dengan orang tak? Sebab aku macam okay, aku ada satu mindset macam mana, aku nak bercuti, tapi bisnes tak boleh cuti. Sebab bisnes aku, masalah aku time tu aku tak pandai nak automate bisnes aku. Betul. So kalau aku tinggalkan bisnes aku, bisnes aku tak ada orang run, tak ada duit. Betul. Jadi macam mana aku nak buat? Sebab bisnes ni kau kena fikir semua benda. Kau kerja, orang fikirkan untuk kau buat kerja je. Ya, betul. Kau just proceed je kerja tu. So aku fikir macam mana aku nak bercuti, aku kerja dengan orang. Tapi at the same time aku dapat knowledge. Contoh kalau dulu aku lompat satu company media ni lah. Jual orang lah, basically jual orang ternama lah kan. So daripada situ aku tak pandai buat design-design yang commercial punya. Daripada situ aku dapat belajar. So kalau aku fikir, kalau aku pergi kelas, aku kena bayar. Betul. Baik aku pergi kerja dengan orang. Orang ajar aku dapat gaji. Yes. That's why benda ni isi explore sendiri. Self-explore. Kalau awak rajin, awak pula dah. Kalau kau nak belajar, kau kena explore. Betul. Itu yang apa macam ni, tempat aku masuk kerja tu, aku rasa ada orang bagi tahu lah, tapi dalam diri aku keep telling myself lah, kalau nak belajar, explore sendiri. Betul. Kau tak boleh tunggu orang datang kat meja kau bagi orang tahu suap kau lah. Orang suap. Kau bukan student dah bro. Kau dah tak kerja dah. Welcome to the jungle. Silap tahu kena maki je. Itu alah. Maki je bro. Tak tahu apa benda. Datang pagi zap maki dah habis settle. Apa benda siap. Tapi aku fikir macam mungkin ni salah satu part daripada task yang kita kena terima gaji lah. Maki tu dalam satu task lah. Dia terselit kat situ. Terselit lah. Tahan maki je. Tahan maki. Okay, so kau buat molding, kau buat semua kan. Yang ni disclose lah. Kau just bagi roughly amount lah. Maksudnya kalau orang nak masuk kerja lain kau, dia rasa berbaloi tak benda tu? Berbaloi ke tak? In term of make money. In term of the money. In term of the money, actually aku tak boleh cakap bagus ataupun kurang lah. It's fair punya value. Itu personal lah. Personal fair punya value lah. If you rasa value tu ada, then go ahead lah kerja dekat sini kan. Ataupun macam masuk line ni lah. Masuk line ni lah. Macam jauh sangat dia macam marah je kat company. Tak adalah, bukanlah. Cumanya kalau nak masuk line ni, maksud kau kalau rasa berbaloi, bertahan lah. Gitu lah. Sebenarnya tempat kerja semua kena bertahan. Tapi kalau rezeki orang jumpa kerja yang kerja sikit bayar lebih, tu rezeki dia lah. Rezeki lah, betul lah. Tapi mungkin sebab aku stay sini 7 tahun, sebab aku grow further like dengan company ni. Sebab first of all, company ni provide, walaupun strict time, bukan nak kata strict time lah, senang kata working time apa semua, plus aku punya rehat, actually aku tak berapa stress sangat. Dengan tempat yang aku duduk ni, tak berapa stress. Stress tu ada, tapi bila bekerja bertambah, semua orang merasa. Faham? Dia tak stresnya bila macam mana, bila kau dengan kawan-kawan kat sana kan, ada orang yang kau kenal, kau boleh bercerita. Faham? So rasanya mungkin aku stay situ pun sebab ada orang yang aku boleh bercakap lah. Boleh bercakap. Dia community lah, community. Betul. Taman dulu lah, sebab time tu muda lagi kan. Lepas habis diploma terus kerja. So banyak friend kat situ lah. Friends come and go pun ada juga. Standard. Itu biasa. Tapi yang stay tu ada yang stay. Faham? Okay, daripada kerja kau. So yang ni part yang paling best lah. Sebenarnya ni je tujuan podcast ni. Kau buat side job kau. Side job kau, boleh kau cerita kau buat apa sebenarnya? Side job is actually an old side job lah. Dulu aku buat macam modelling lah. Modelling. Bukan modelling bergaya-gaya. Itu modelling lain. Mungkin satu ayat tu ada dua makna lah. Modelling perempuan dengan ni modelling model miniature. Okay, kita stick to that punya terms lah, bukan model tu.
So modeling miniature miniature kira modeling mainan lah senang kita. Boleh lah kan. Senang orang nak faham. So contohnya macam Gundam. Tu base lah Gundam. Lepas tu apa lagi? Gundam basically aku start kat situ lah. And then aku go to ada miniature punya model. Aku try buat macam spaceship ke. Buat kapal, model kapal terbang, model kereta kebal, model kereta. Just anything just try je lah. Dia dengan modeling miniature ni dengan susah betul nak sebut. Dengan die-cast ni lain tak? Yang kerja sekarang ni actually tak, maksud aku yang kau side job kau ni. Side job dengan yang kau ambil commission lah. Kau kan cakap buat modeling tu kan. Dia dengan die-cast sama tak? Itulah die-cast yang kerja aku sekarang ni lah. Kerja sekarang ni is actually the same thing. The same thing. Benda tu start from the mall and then come out product. Bukan. Kan ni aku tak tahulah term yang sebetulnya apa. Kan orang jual kereta mainan tu kan. Macam Hot Wheels semua tu lah. Die-cast tu lah. Itu pun die-cast juga, which is the same thing. Die-cast is macam mana nak beritahu je. Boleh. Die-cast ni dia is a process which ada molding lah. Ada molding, dia tutup dan material masuk, tak kisah ada material plastik ke, ada material besi ke, aluminium ke. Kalau besi Hot Wheel lah kan. Tapi ada je Hot Wheel plastik tu lah. Yang tu aku tak pasti. Ada Hot Wheel plastik. Hot Wheel ada yang plastik, ada yang besi. Okay, so benda tu mold, material masuk, jadi dah bentuk tu. Okay. Itu die-cast. Tu die-cast. So die-cast ni is a general terms lah. Die-cast besi ke, die-cast plastik ke, it's a die-casting. Okay. Tak tahu lah kalau yang kau buat sekarang ni modeling. Modeling, yes. Modeling ni dia cover apa je? Maybe in terms of creativity lah. Creativity untuk assemble benda tu ke? Assemble is kalau kita go from the kata apa, out of the box out of the box, kita buka, kita pasang. Itu basic modeling lah. We just go by the manual lah. Tu manual je, suruh pasang ni and then cat siap. Itu go for the basic lah. Kalau modeling ni maybe we go into further. Maybe we try tukar dia punya subtract ataupun Kira kita tambah art kita kat situ lah. Yes, the simply word macam tu lah. Kita tambah art kita sendiri kat situ dan we make it benda tu special. Faham? Berapa tahun kau dalam benda tu? Side job kau ni? Tak lama lah. Rasa 5-4 tahun kejap. Kejap je. Dia tak, kalau dah lebih 2 tahun level expertise. Boleh kata yes. Level expertise. But this kind of hobby, to be honest lah, on my opinion, kalau opinion aku, if you put your heart into it, benda tu menjadi career. Tapi to me, I just layan macam hobi je. And benda ni aku layan as a hobby lah. So tak nak layan hari-hari. Betul, faham. Sebab bagi aku macam layan benda ni hari-hari nanti jadi bosan lah. Betul, sebab dia sebab kau anggap benda ni hobi kan. Yes. Tapi macam sekarang lah, macam aku buat podcast, aku buat kerja apa semua video kan. Dulu aku anggap sebagai hobi. Tapi once dia dah jadi career kan, tepu tak ada modal, tak ada idea. Yes. Hari-hari kau nak kena buat copywriting apa semua, nak bercakap kan. Tak ada idea siut. It's actually benda ni kita kena balancing our job dengan hobi lah. To me personally, kalau hobi aku tu aku dijadikan sebagai job, to be honest, jangan sakit hati lah. dia tak boleh tahan lama. Aku tak boleh tahan lama sebab benda ni akan cause jadi bosan satu, burnout. Burnout. Bosan dan burnout, dua benda tu lah. Tapi kalau job ni tak, sebab job is job lah. Faham. Job is job, unless you hate your job lah. Faham. So kau nak masuk dalam line modeling ni kan, besar tak modal yang kau keluarkan? First apa yang kau beli dulu? Beli kit lah. Tak ada kit, tak boleh model. Beli kit. So next lepas tu kau beli apa? After that beli basic tools lah. Basic tools untuk pasang benda tu. Basic tools tu apa? Basic tools tu just cutter dia. Ada cutter untuk nak potong part daripada runner dia tu. Bila kita dah beli kit tu lah. And then at least ada hobby knife, and then sanding sponge dengan sanding sponge. I think tu lah basic je lah. Lepas tu yang kau masuk airbrush spray tu? Itu dah ke towards kalau advance nak modeling. Kalau just nak enjoy the hobby, just build saja. Macam tu je lah. Just build macam tu je. So kalau macam orang nak pergi ke lebih dalam lah orang cakap, benda apa tu, lagi tools yang kena ada?
Itu dah kena start advance, kena ada chart, ada airbrush. Spray airbrush lah. And then yang paling penting kena ada meja yang luas lah. Faham. Kalau kau beli semua tu meja kau kecil, tak boleh buat kerja bro. Kira proper workplace lah. Yes, proper workplace. Lighting semua kena ada lah. Lighting is kena lah spesial sebab benda ni hobi kan. Faham. Kau main mata tu. Faham. Benda tu kecil. So better lighting lah kena ada juga. So daripada job yang kau buat ni kan, commission job lah kita panggil. Apa job yang paling besar kau ambil? Job paling besar, kalau boleh kongsi. Boleh kongsi job aku paling besar. Actually ada certain people lah which is aku kenal orang ni. Dia panggil aku, suruh aku buat dengan dia, pergi tempat dia dengan buat dengan dia. Oh yang tu ke? Yang ada panggil satu projek tu lah. Projek ni dia okay. Which is dia perlukan aku punya khidmat sebab dia kata ni tak payah training, hantar je lah mamak ni kan, buat. Sebab dah boleh buat kan. Paling besar job ni aku dapat ni dalam dia bayar aku kerja dengan dia dalam 4 hari tapi free time, tak kisah aku apa. Dia bayar aku quite hefty jugalah. Paling besar job dapat 1,000 satu hari. Satu job. The whole job lah. Maksudnya sampai job siap kerja tu 4 langsam. Ya, 4 langsam. 4 hari je buat kerja dengan dia. 4 hari 1,000. 4 hari je 1,000. First episode member aku kerja kat Australia, 3 hari 1,000 AUD. Tapi kita tak boleh nak kira konversi currency. Kalau convert currency kalah of course lah, Malaysia akan kalah lah kan. Tapi dia dekat sana boleh buat 1,000 dalam 3 hari. Kau 4 hari boleh buat 1,000. Maksudnya kat Malaysia ni still ada peluang lah nak buat benda tu. Maksudnya masih ada peluang untuk gain duit yang banyak lah. Duit yang banyak, ya betul. Mungkin nak kata 1,000 tu banyak. Sebenarnya ada orang boleh demand high lagi. Tapi based on aku punya skill dengan aku punya limitation, bagi aku 1,000 tu is quite good lah. Quite good. Maybe kalau ada certain people akan demand more because of their experience lah. Experience apa semua. Bagi aku 1,000 4 hari tu dapat job tu is alhamdulillah. Pada berbaloi sebab ni ada orang sebulan 1,000 bro. Yes. Contoh ambil basic 1,200. Sekarang 1,700 kan. Kata let's say lah 1,200. Sebulan bro, ni 4 hari. Yes, bagi aku macam alhamdulillah. So tak minta lebih pun tak nak. Nak minta kurang tak payah kurang lah kan. Bagi aku lah that one time job opportunity which aku buat dengan dia, alhamdulillah is actually good. Dalam masa 4 hari 1,000. Job yang kau rasa rugi sangat bila buat? Rugi sangat buat. Ada projek tu 300, aku rugi RM30. Yang kau cerita tadi. Job 300, aku rugi RM30. Satu part kecil hilang. Punca boleh kau cerita daripada awal tak macam mana kau ambil job tu? Kau boleh terfikir nak ambil job? Terfikir nak ambil job tu, tak boleh buat apa. Job tu memang dah diberi. Dah diberi, suruh buat juga. So benda tu kena buat jugalah. 300. So benda ni bila tengah buat apa semua, so time dia tengah screwed up tu, time aku tengah nak prep each part lah. Aku nak mengecat benda tu. Satu piece hilang. Memang hilang betul lah. Memang masuk alam anchor lah. Dia jatuh kapek hilang terus. Selalu jatuh kapek kat situ, tapi jatuh kapek aku dah macam lipas lah kat bawah meja tu. Tak jumpa bro. Memang dah tak boleh buat apa. Sedih. And benda ni pun aku ikutkan ada cara nak survive. Sama ada cari scrap part apa semua, kena explore lah, kena cari dekat tapi masa lah, community lah. Masa and nak layan orang tu, nak cari kan, malas. So dapat time tu aku jumpa Shopee. Aku jumpa orang ni, dia kata dia bertolong-tolong. Aku just buat je lah. Berapa dia nak ni? Bro, RM30 bro. Kecil dia RM30. Dia cakap tak apalah, RM30 pun RM30 lah, bantai. Kira pejam mata lah. Tapi still profit lah kan. Still profit lah sebab benda macam tu kecil, tapi bila kau fucked up, kau rugi RM30 lah. Kira bersih 270 lah dapat. 270 lah. Okey lah. Berapa hari time tu buat? Buat dalam masa 2 minggu. 2 minggu 300. Okey lah, relax. 10% hilang. Sebab ni dah jadi hobi yang make money lah. Hobi yang make money. Sebab macam kalau macam aku lah first person, sebelum aku dapat monetize apa semua kan, tak payah cerita monetize apa, dia hobi aku ni habis duit, shoot video. Hobi aku habis duit. Bukanlah kira kita create portfolio sebab kita memanglah ada trajectory untuk pergi pada yang something yang big lah, something yang besar lagi kan.
Tapi at the same time kita kena berhabis duit lah. Macam kau, Betul. dalam pada masa kau nak explore hobi kau ni pun kau dah buat duit lah. Yes, buat duit juga. Tapi nak katakan hobi aku dengan hobi kau, which is kau main more to multimedia, dengan aku punya hobi is more to hand punya kerja. I think lagi bagus kerja kau jugalah, which is in media. Faham? In media kalau kau buat salah, kau boleh control Z je bro. Boleh control Z je. Betul. Back kan. Copy paste. Faham? Kerja aku kalau nak back dah fucked up lah. Unless macam aku cerita dia terdelete file kan. Terdelete file. Lepas tu rajin pula kan, dah delete file, recycle bin kosong terus. Habis. Tak boleh buat apa, pisang keluar, okay, beli kopi. Benar. Cari kopi banyak. Okay. So daripada hobi kau dah buat duit apa semua kan. Kau tak nak develop further, maksudnya future kau apa yang kau plan untuk kau punya hobi? Future plan is nak jadikan dia career ke? I think no. Nak buatkan studio cari pekerja ke? I think no. Aku tak ke arah forward vision sampai macam tu lah. To me this hobby is a hobby. Kira kan tak nak expand lah. Tak nak expand sangat. Aku akan expand kalau aku minat satu model ni. Let's say ada model yang aku minat, aku akan expand, aku akan buat sampai habis. Okay. Which is aku pernah buat modal sikit je, tapi aku beli ni nak bagi nampak lagi, nak enhance, which is aku puas hati. That one time je cukup. Afterwards tak nak lagi dah lah. Sebab benda ni require time sebenarnya. Require time and your focus. Faham? So that's why aku tak ada plan nak further invest kalau aku nak buat menjadi besar. Just the internal hobby for my own pleasure saja. Okay. So aku more towards career job aku lah sekarang ni. Kerja dah, commission work pun dah, main motor Motor. Macam kau orang pertama yang, sebab aku duduk kat rumah tu baru 2 tahun lah. Kau orang pertama yang bawa motor besar. Aku mula-mula tengok kan, brother ni siapa siut? Tiba-tiba ada parking motor Kawasaki kat luar. Aku expectation aku lah, orang tua. Orang main motor ni tak ada orang lain, orang tua. Lepas tu bila kita dah lepak borak kan, saya Al. Saya Ishan, Mamat ni siapa siut kan? Lepas tu kau cakap kau dah tukar-tukar motor. Macam mana kau boleh terlibat dengan motor sekali? First of all, terlibat motor main daripada kecil sebelum ada kerja. Macam ada kerja ni, so start lah main motor-motor dulu. Dulu aku start dari kecil je. Mula main skuter NMAX, Yamaha NMAX. Dulu masa tu first keluar yang V1 tau. Aku beli yang tu. So aku dapat join grup-grup motor skuter dulu mula-mula. Afterward aku try join motor besar-besar. Pakai skuter lagi tau, NMAX tu. Kira kau follow je lah pakai motor kecil. Follow je, tak ada ada orang kata janji kita orang buat slow je orang tu. 110 tak tipu, 110 je. Tapi kira community yang kau jumpa ni community the best lah maksudnya. Community yang the best, and bagi aku sehat lah. Faham? Yang penting sehat. Tak ada hanky-panky main benda. Tak ada hanky-panky lah. Yes. Okay. Faham. Lepas tu daripada NMAX. NMAX, lepas tu afterwards satu motor ni which aku tak nak mention lah motor ni. Tak payah cerita brand apa. Kan kena saman lah kita nanti. Motor tu memang buat hal tu. So okay, skip to that. After that aku main Kawasaki. Terus lompat Kawasaki lah. Aku punya first taste dekat Kawasaki 650. Aku terus jump ke arah 650. Yang versi kan? Dia bukan, dia Vulcan 650. Oh Vulcan. Yang Vulcan. Macam chopper ke? Macam chopper, yes. Tapi dia pakai engine ERC tak silap aku. Kalau tengok orang review lah. Itu aku memang big leap lah. Terus naik 650. Time tu naik motor tu 4 tahun. Lesen kena tukar? Kena tukar. Kau memang ada proper lesen lah? Ada proper lesen L je. L tu aku naik motor tu 4 tahun. So aku kena setiap kali pergi JPJ renew L. Okay. Mahal tak? Tak, maksudnya kalau kos nak buat ke semua sampai P lah. Kos nak ke P tu time tu mahal lah. Sebab nak ambil exam apa semua 600-300 hilang. Nak buat lesen P tu. Tapi masa buka L tu tak silap aku 60-40 ringgit selama 6 bulan lesen tu boleh pegang. Kira kau kena renew setiap 6 bulan lah?
start 6 bulan sebab dia kata situ paling lama. Saya tanya kaunter tu saya. Saya. Boleh lah. Aku tanya kaunter JPJ tu, kau ajar sikit ni. Apa ni? Berapa paling lama kak kalau nak buka L ni? Dia kata 6 bulan paling lama. Dekat 6 bulan lah. 6 bulan. Dah sampai 3 keping dah stapler aku punya L tu. Tapi sekarang dah online. Sekarang dah online. Ni dulu zaman tu dulu pakai kad lagi. Tapi aku renew tahun lepas. Tapi aku lambat renew kan. So dia kena ambil 2 tahun terus kan. Kadang-kadang aku goyang tak, sebab telefon aku selalu lag kan. Aku cakap kalau jumpa Roblox ni Mati aku. Mati. Tapi dia memang tak ada fizikal. Aku pun tak faham kenapa. Mungkin JPJ tengok patut consider bagi fizikal lah. Untuk yang tu fizikal tu sakatnya aku tak ada isu lagi lah. Sebab aku tak pernah ada isu which is aku kena tahan. Aku pun tapi elok sepanjang tahun ni mungkin muka baik kot. Tak kena tahan. Alhamdulillah. So kalau polis tengok janganlah muka ni mak kan. Tahan lah. Nak balik rumah mak. Jangan tahan. Cuma kalau aku lebih prefer fizikal lah. Okay, kau spend dalam 60-80 lebih kurang untuk L tu. Tak silap 60-40 ringgit. Susah tak nak dapatkan L? Tak, just pergi kaunter JPJ. Pergi ke tempat kaunter yang nak buka lesen L. Dia tunggu paling busuk pun 30 minit. Oh, dia tak ada ujian apa ke? Tak ada, just L tu pergi kaunter. Dah tunjuk IC dengan lesen nak buka lesen L motor B full. Oh, okey. Sebab aku dah habis P dah untuk lesen motor. Yang kereta aku rasa kereta pun ada. Just pergi sana. Tak pernah nampak kau bawa kereta? Tak pernah nampak aku bawa kereta sebab aku tak suka naik kereta. Kau balik kau bawa kereta lah? Tak nak. Nanti kan kat depan tu nanti jadi apa. Okay. So benda ni just pergi sana. Lesen ada. Dia akan minta apa semua, just proceed IC dengan lesen lama. Tunjuk legit. Cakap saya nak buka L memandu. Dia akan tanyalah berapa lama awak nak buka. Dia tanya benda tu je. Oh, basic benda macam tu lah. Dan tunggu setengah jam dekat dalam JPJ tu. Lepas tu dah dapat physical lesen. Kertas dengan laminate macam tu je. Warna biru. Lesen lama kira terbatal ke boleh pakai lagi? Lesen lama kita still ada. The L is for B full only. So itu adalah kau punya legit, kau punya pass. Kira kau ada 2 lesen lah. Yes. Lesen motor masih motor tu yang tak ada apa pun. Motor kecil dengan motor besar. Yes, 250 ke bawah. Tak ada masalah nak bawa. Just benda tu untuk pass, let's say kalau ada roadblock apa semua. Pastikan motor kau ada tampal L tau. Motor kau ada kan? Dulu ada L lah. Dulu ada L tu sebab kata tegur. Jujur cakap. Aku masa dapat L tu, aku tak tampal pun L. Ya, faham. Tak tampal pun malu. Faham. Motor besar ada L, malu. Tapi orang tak faham benda tu kan. Orang tak faham. Ingat semua motor besar dah macam full habis lah. Full habis lah, boleh belagak. Aku expectation aku pun macam tu kan. Tapi kadang-kadang macam kat highway kan ada berada motor yang berhemah lah, tampal lengkap ada L. Kadang aku gelak. Aku macam benda motor besar L. Tapi bila fikir balik legit lah dia buat sebab dia tak nak kena saman. Betul. Benda ni tengok tempat. Ya, atas nasib. Tu ikut kan, banyak aku tak kena apa-apa pun. Cuma satu ride aku pergi time tu, masa aku pakai motor tu. Satu ride tu memang budak-budak motor-motor dah beritahu depan dah ada roadblock. So L aku memang dalam bag aku dah. Memang standby cakap dah tiba masanya lah aku buka ni. Kira dah standby siap-siap lah. Masa beli motor aku dah beli dah L tu. Tak tampal pun. Aku letak je dalam box tu. Bila tiba masanya, time tu lah aku tampal L aku. Jalan selamba je lah. So daripada Vulcan terus ke lompat ke motor? Lepas Vulcan tu aku pakai 4 tahun. Then afterwards aku jual lah. Aku jual ada nak pakai duit. Ada lebih. Kau jual tu kau pakai motor mana? Sekarang. Sebelum lepas kau jual Vulcan tu, kau pakai motor apa in between sebelum kau ambil motor lain? Aku ada motor Kapcai. Yang sekarang lah. Kapcai saya ada. Yalah, Kapcai kan. Aku pakai motor Honda Kapcai. Future. Future. Dia 125cc. So daripada Vulcan lompat ke still Kawasaki. Aku pakai Z250. Z250 yang model lama. Orang kata tu model motor polis. Naked motor naked polis tu. Kan kadang-kadang polis kan pakai Ninja dengan Z tu kan. Motor tu. Pakai motor tu sekarang lah. Ada lebih beli terus lah. Ada cash. Yang sekarang ni 250 ke? Yes, tu 250. Aku ingat kalau overseas tu berapa cc? Tu 650. Versi 650. Tapi dia macam overseas kan, lebih kurang kan? Lebih kurang sama. Tak, dia dalam
motor aku ni dalam keluarga Kawasaki Z series. Z ada banyak. Z ada Z125, Z250 sekarang pakai, Z400, Z650, Z800, paling besar Z9 lah. Okay, so sekarang ni motor aku tengok macam touring punya kan? Tak, naked. Naked lah, consider naked lah. Naked tapi buat macam touring. Oh, okay. Wah, ni benda baru. Sebab naked convert macam touring. Aku minat motor. Boleh kata tiap-tiap, sampai sekarang tiap-tiap bulan aku mesti akan usah market konon-konon lah Ducati lah. Bukan mudah mudah lah marketplace. Tapi aku bukan trauma, aku takut nak bawa. Aku takut. Masih takut lah nak bawa. Kalau kat kampung tak ada masalah. Maybe benda ni dia kena praktis lah. Praktis lah tu. Dia takut tu boleh buang. Bila kau dah first try tu, kau akan nak lagi. Okay. Sebab aku fikir benda. Dulu masa first aku drive kereta, aku daripada kampung, tak pernah jumpa highway. Okay, so first aku drive dekat Selangor, masuk highway, aku belajar dekat Selangor. Aku belajar masa aku kat UPM dulu. Aku drive kereta kan. First thing first yang aku fikir bila masuk highway kan, aku nak kena duduk lane mana. Mula aku fikir sebab dia luas sangat tau. Betul. Masa tu aku 3 lane ke 4 lane. Masa tu aku on the way nak ke rumah kakak aku dekat Senawang. Kan kita turun daripada exit KLIA nak ke Seremban apa semua tu kan. Lepas daripada Dengkil tu kan. Kan highway dia terus besar gedabak kan. Betul. Aku cakap, "Oi, kat sini aku nak duduk mana ni?" Lepas tu kelajuan aku masa tu memang tak ada idea langsung. Sebab kita kat kampung bedan 60, 80. Gila. Tak lepas. Kalau dalam betul-betul kampung 40, 50. Oi, slow sangat tu. So ada bonggol pun kat highway tu. Aku cakap masa tu aku dengan member aku lah. Member aku cakap, aku memang ada lesen tapi aku tak biasa drive kat highway. Aku cakap, gila ni, aku cakap ni kerja gila. Tapi bila once dah bawa, dah tak ada takut lah. Second time lah. Lepas tu tiap-tiap minggu PD. Ya. Dia takut tu boleh buang. Betul. Actually before aku masuk motor besar kan, kita mesti start motor kecil dulu kan. Dulu masa aku ambil lesen motor mula-mula, lesen motor L aku dah ada lesen motor tapi aku takut bawa motor. Sama macam kau, story kau kereta. Which aku buat hari tu, masa tu aku ingat lagi. Cousin aku ni bagi pinjam motor atuk aku. Model EX5. EX5 yang lama punya. EX5 yang first model. Petak. EX5 petak yang first model lah. High power. High power EX5 power. Memang kalau kau kick start tu macam motor kampung lah. Faham. So dia suruh bagi aku motor ni kau praktis pakai motor ni sampai kau berani. So apa aku buat, motor tu aku pergi kedai beli daripada rumah, pergi kedai belakang tu je lagi. Praktis tu je. Lama-lama aku berani sikit. Aku cuba explore kawasan perumahan taman aku. Afterward aku main jalan besar. Jalan besar, jalan traffic light lah. Kecil-kecil dulu. Lepas tu belakang tu tak silap aku, kat rumah aku time tu dia boleh melintas ke NKVE. Highway yang ke Setia Alam tak silap aku kan. Boleh tak pasti, aku tak pasti. Dia ada NKVE lah. NKVE tu aku plan time tu tak ada Waze lagi. Kira main redah ya. Redah je tapi tengok Google Map dulu lah. Plan dulu kan aku termasuk sampai KL kan. Aku nak patah balik. Menangis aku lagi. So aku plan, aku pusing tu, aku masuk highway, aku try bawa. Bayangkan aku punya takut tu kan, naik motor EX5 Dream, high power. Dorong kiri. Dorong kiri. Kau tak masuk lane motor lah? Lane motor lane kiri. Lane motor lane kiri tu bawa 60. Relax kan. Tapi tak ada kereta kan tu. Faham. Lane motor mana kita kacau kan. Yes. Dah buat tu aku dah pusing sampai rumah. Faham. Aku buat lagi second lap. Faham. Aku buat third lap. Sampai time tu aku dapat confident rasa spark kan ni kan. Aku confident. Lepas tu dah pergi pusing Shah Alam semua. Aku pergi Alam Central semua. Aku pantai. Semua pantai. Dia dah rasa hype lah kan. Dah rasa hype lah. Dah orang cakap dah ketagih lah. Ketagih habis lah. Kau sepanjang kau main motor ni kan, apa experience yang tak best lah? Experience tak best, aku pernah of course lah jatuh. Jatuh bodoh. Jatuh bodoh sebab pasir. Alright. Benda tak bodoh. Benda tak nampak. Memang jatuh bodoh lah. Memang corner tu kena pasir jatuh bodoh. Memang tak boleh buat apa kan? Tak boleh buat apa. Ada yang hardcore sampai masuk hospital tak? Setakat ni aku tak pernah accident sampai hospitalize. Setakat ni just accident ringan-ringan. Faham. Just road race macam tu je lah kot. Tak ada teruk sangat. Alhamdulillah. Apa yang best main motor? Apa yang best main motor? Apa yang best main motor personally bagi aku is the sense of freedom.
Freedom lah. The sense of freedom kau dekat luar tu, kau pecut. Bukan nak kata kau laju sampai membahayakan nyawa. Faham. Bukan. Kau rasa freedom bila kau bawa motor? Yes. Sebab aku tengok Mak Saleh punya channel main motor kan. Mostly dia orang panggil orang yang duduk dalam kereta ni manusia yang terpenjara. Dia cakap Cashman lah dia cakap. Apa lebih kurang macam tu. Aku tak pandai ingat Mak Saleh ayat dia. Okay. Tapi lebih kurang macam tu lah. Dia orang suka sangat menganjing. Kadang-kadang aku trigger lah. Of course lah. Macam bangke. Siapa suruh naik kereta? Cakap orang dalam kereta. Tapi of course lah, kalau aku penakut, so aku nak security, aku jaga kereta lah kan. Tapi tak kisah pun sebenarnya kau bawa motor ke, kau bawa kereta ke, as long as kau pandai jaga diri kat jalan raya, tak membesarkan orang, tak membahayakan nyawa, go ahead lah. So benda tu lah kau rasa freedom lah. Lagi selain tu benda ni bila kita dah pandang tu macam ke arah freedom lah, macam berasa freedom tu, angin apa semua, kadang-kadang motor ni ada baiknya tau. Dia hilangkan stres. Faham. So stres kerja, stres kawan, family jangan cerita lah. Selalu sebenarnya kawan kan dapat kerja je kot. Standard. So benda ni bagi aku, bila aku kena macam ni kan, kira lepas kau setiap kali ride kau akan rasa mental health kau okey lah. Akan rasa mental okey lah. Tak semestinya ride. Kadang-kadang balik Kelang Shah Alam tu pun aku lenjan je dekat Federal tu. Jalan clear kan. Bukan nak kata bawa laju membahayakan diri, just nak keseronokan sendiri. Seronok tu not the term seronok. Just nak kata itu bila kau perah tu kan, kau just let it out. Fokus apa yang kau buat tu lah. Just bukan fokus, let it out. Just kau tengah marah, pendam kan, kau let it out, kau perah kan. Tahu kau perah pun LC sebelah tu pun tengok apa hal mamat ni kan. Tak apa, benda tu macam kau meluahkan. Faham. Itu bila maybe dengar macam bodoh juga mamat ni. Tapi benda ni kita jaga keselamatan. Jaga keselamatan ya. Tapi tengok situasi, janganlah kereta banyak kau semua benda kau nak pegang, kau nak pegang. Itu kau cari penyakit. Silap kereta tu tukar lane kan. Masuk ni pula. Okey, ni sebab aku tak pernah dalam satu komuniti yang besar. Motor ni komuniti yang besar kan. For me besar lah. Kau dalam komuniti macam ni kan, kau rasa kau boleh buat connection yang related dengan kerja kau tak? Maksudnya bisnes kau ke, commission job kau ke? Commission job sekarang tak pernah lagi. So far job lah. So far job. Bila aku jumpa dengan orang-orang sini, sebab mostly yang grup motor aku ni orang-orang yang berumur. Okay. Ada je kadang-kadang bila jumpa aku, dia kata, Al, kau ada buat-buat ni kan, boleh kau tolong ni. So aku pun go ahead aja lah. Faham. Just go ahead. Sometimes orang offer aku macam suruh kerja dengan dorang pun ada, tapi sebenarnya aku macam tak nak. I love my job. Aku appreciate kalau orang panggil aku dengan dia. So tu je lah. So kira betul macam apa orang cakap, Islam cakap kan, makin banyak kita bersilaturahim, makin besar kita punya rezeki. Yes, betul. Macam tu lah. Faham. Okay. Bagi aku ni jenis in-house ni orang. Nak berkawan tu tak ramai. Kalau bahasa generasi Z sekarang apa? Introvert. Apa tu introvert? Aduh, zaman aku tak ada benda lah ni. Introvert, dia panggil dia ambivert. Zaman aku dulu dia antara dibuli ataupun pembuli. Kita lepas tu tukang bakar tengah-tengah. Aku pun dulu dibuli. Tapi itu zaman dulu. Benda biasa. Macam aku, situasi dibuli pernah, tukang buli pernah, tapi kebanyakan tukang bakar. Tak apa, janji dulu rasa. Kira pulun habis lah. Rasa habis lah. Itu personal lah sangat. Okay, apa ni, yelah, bila kita berkawan, kita tak berkawan, tapi bila kita meet with other people, jumpa orang connection semua, lah. Connection, yes. Maybe orang ni kenal orang ni yang tengah mencari orang ni, which benda tu berlink. Faham. Dia akan link kat kita, rezeki kita lah. Okay. Tu penting kita berconnection lah. Betul. Macam kita sekarang berconnection lah. Kalau aku tak jumpa kau, kalau kita tak duduk rumah, tak ada episode ni. So aku pun tak tahu nak ambil gas-gas besar terus. Of course lah, aku hosting pun karut. Ni kira hosting aku paling proper ni. Paling senonoh lah. Biasanya aku bantai gelak, mencarut apa semua. Tapi ni kita proper lah sikit lah. Kita makin lama episod, makin orang cakap lebih ke arah yang bermanfaat lah. Yes. Share story apa semua lah. Benda-benda yang baik-baik lah. Benda buruk-buruk tu nak tahu boleh juga. Sebab
orang cakap ambil sebagai pengajaran. Ya betul. Ambil yang kru, ambil yang jenis, buang yang kru. Ya Allah. Okay, so daripada main motor dah, kerja dah, commission job dah, kau ride kan? Kau ride pergi mana yang paling best? Paling best so far yang baru-baru ni aku pergi Kedah. Okay, Kedah. Daripada Selangor ke Kedah? Selangor ke Kedah. Berapa biji motor tu? Aku rasa lebih 15 benda tu kot. 15 biji yang tu. Tak lebih 20 biji lah. Dia aku lupa nak tanya. Kan bila drive ride ramai-ramai kan, dia ada marshal kan? Tak semestinya. Tak tahu lah. Itu dulu-dulu zaman macam zaman dulu sampai ada marshal bagai semua tu kan. Which community yang aku ni tak ada that marshal lah. Kita tak pakai marshal pun. Pandai-pandai jaga diri lah. Pandai-pandai jaga diri. Kita ride hormat, hemah dan ikut rules lah, ikut rules jalan. Ada kes tinggal-tinggal tak? Kes tinggal tu ada. Kes tinggal tu mesti ada. Tapi aku tak kena tinggal lah. Faham. Tapi akan ada lah seorang yang kat belakang yang akan tunggu. Yes, tu normal lah. Mungkin ada member kita tu yang jenis tak boleh nak pick up. So kita kena faham lah. Masing-masing ride kena faham. Akan tunggu satu sama lain lah. Yes. Faham. Yang penting jangan tinggalkan orang belakang. Faham. Walaupun kau slow dia macam serigala punya herd lah. Yes. Sebab benda ni aku pernah merasa. Aku pernah kena tinggal belakang. Siut. Motor yang bawa hal tu. So macam kisah gelap tu lah. Kisah gelap lah. Okay. So lepas tu afterwards dah tak ada tinggal belakang lah. Actually benda ni kalau boleh bila kita tinggal belakang kan, memang kita kesian kat orang tu. Tapi kita sebagai kita yang tinggal belakang tu, kita orang rasa macam aku ni melambatkan orang punya schedule. Rasa bersalah. Sendiri kena ingat, kira masing-masing kena ada tanggungjawab. Betul, tanggungjawab. Betul. So bagus, aku nampak ada bagus lah benda ni. At least dia create kau sense of common sense lah. Betul, common sense. And kau tak rasa macam common sense satu. And kalau boleh jangan terlampau proud of diri kau. Mungkin humble lah, kena humble. Mungkin kau proud kau boleh corner baring dekat atas atas seleko tu. Tapi orang belakang kau boleh seleko sampai tidur. lagi power. Itu kau ajar sangat. So just humble je bro. Kau nak berkawan, kita nak ride sama-sama happy. Jangan tunjuk hebat lah. Jangan tunjuk hebat lah. Kan apa-apa kena kan. Kita yang menanggung. Kita yang menanggung. Yes. Last thing yang aku nak tanya kau. Ni bukan last thing apa, pasal ride ni lah. Sepanjang kau ride ni, pernah kena kacau hantu tak? Naik. Setakat ni Alhamdulillah tak pernah kena kacau lagi lah. Tak pernah kena kacau. Tapi sebelum kacau hantu, sorry lah aku mencelan. Dalam hidup kau alang-alang sekali kau pernah kena kacau hantu tak? Pun tak pernah. Alhamdulillah tak pernah. Tapi mungkin rasa tu ada. Tapi Alhamdulillah tak pernah nampak. Kelibat apa semua tak pernah? Tak pernah. Okay. Ni kalau kita cerita pasal benda ni jadi podcast hantu lah ni. Gelap ni Mat. Masalahnya semua orang hilang siut. Itulah aku risau. Kita shoot dekat taman ni, dekat Taman Alam Impian. So kita berterima kasih lah dekat orang yang buat benda ni. Tempat ni sekali cantik. Orang buat cantik. Sangat cantik lah. Okay, ni penutup lah. Which is aku rasa aku nak tanya semua guest benda ni. Aku sepatutnya buat 5 soalan, tapi aku ingat tak ingat kan. Sepatutnya kejap lah, tapi aku tak jot down dia tu. So apa yang aku ingat ni. Okay, soalan pertama aku, yang ni simple lah. Apa nasihat yang kau boleh bagi kat orang yang nak masuk line kerja kau? Okay, yang tu Technician lah. Tak kisah technician ke general thing ya. General. So first of all, bila kita start masuk kerja ni, kita akan expect kita zero skill. Even though kalau kita ada experience pun, kalau boleh as a newcomer in a new environment, jangan belagak, jangan tunjuk sangat. And stay humble lah, tu satu. Stay humble. And bila kau tempat kerja baru, mungkin bila kau nak belajar tu, macam aku cakap lah, kau dah bukan sekolah nak kena orang datang tempat kau nak mengajar. Kalau kau rasa kau nak belajar, kadang-kadang ada orang akan ajar kau. Tapi bila ada orang ajar kau tak faham. Ini personally aku punya experience. Bila orang yang sepatutnya ajar aku sendiri pun aku tak faham, what I do is aku cuba cari orang lain. Explore sendiri. Explore sendiri. Aku cari orang lain yang boleh
fahamkan aku benda ni. Seriously bro, masa dia ajar aku sampai marah aku, kau tak faham, kau tak faham. Benda tak boleh nak terima kan? Bukan tak nak terima, mungkin cara dia cakap tu kita tak boleh nak faham terima. So bila kita jumpa orang lain, tanya dia pasal mungkin benda explanation dia lebih jelas lah. Yes. So benda ni untuk orang-orang yang baru. Kalau korang rasa macam orang yang sepatutnya menjaga kau tu tak boleh jaga. Tak boleh, bukan tak boleh jaga, tak boleh buat kau faham pasal kerja kau. Cuba explore tempat kerja tu, berkenal-kenalan dengan orang-orang kat situ dan tanyalah. Tu cara aku belajar. Seriously, aku belajar this one machine yang cakap 4 tahun tu. Actually aku belajar dengan aku punya senior sendiri yang in charge jaga aku. And half of it aku jumpa orang ni. Okay. Dia explain aku, so benda tu aku puzzle up lah. So aku gabung-gabung lah. Rojak, makan. So jadi lah. Jadi yes. So tu dah lagi. Kalau kau boleh patah balik 10 tahun yang lepas, apa nasihat kau kat diri kau sendiri? Dia macam agak kelakar lah kan, tapi ya betul, dia kelakar. Tapi actually benda ni kalau jadilah sebenarnya kira self reminder untuk diri sendiri lah. Aku harap kalau aku jumpa 10 tahun aku yang akan datang cuba jadi more socialize lah. Faham? More socialize. Yang sekarang ni lah, sekarang ni aku socialize juga. Sebab dulu aku tak macam ni. Okay. More socialize. Sebab actually social skill tu penting. Faham. Bukan setakat kau nak bercakap dengan family member kau sendiri, tapi in the people around you also. Maksudnya kau berjumpa dengan orang luar, kau berjumpa dengan awek. Okay. Kan, kadang bila kau ni awkward sangat, cakap dengan awek pun awkward betul. Faham. So aku harap kalau aku dapat benda ni, aku cakap dengan diri aku, tolong bersosial sikit lah dulu. Faham. Jangan duduk dalam bilik je tunggu. Betul lah, sebab aku macam aku dulu daripada tingkatan 1 anjing tu kau hajar siut. Tingkatan 1 hingga tingkatan 5 aku ni lebih pada backroom gitaris. Aku gila sangat main gitar. Tapi laki aku time tu aku jumpa satu community yang selalu pergi jamming. Tapi community tu tak besar lah, satu band berapa orang, jadi 5 orang, 4 orang. So macam tu lah, still ada lah socialize. Tapi aku sama macam kau, lebih banyak habiskan masa kat dalam bilik. Konon-kononnya nak jadi backroom shredder lah, nak jadi Batman lah. Bukan nak tunjuk, nak rasa macam wah aku terpaling hebat main gitar, so aku kena practice. Tu je. Ada ayat ni tak balance lah. Bukan tak balance, ada pepatah ni orang cakap, katak di bawah tempurung tu kalau dia keluar baru dia tahu berapa luasnya dunia. Betul. Itu Betul. So daripada situ betul lah, bila dah keluar kita nampak ramai lagi power daripada aku siap. Yes. Sebenarnya aku cakap jangan belagak. Kau lagi power, kau kona baring. Ni lagi blending kot. Okay. So apa yang kau target dalam masa ni next question lah. Apa yang kau akan target dalam hidup kau 10 tahun akan datang? 10 tahun akan datang. Sebab kalau 5 tahun macam dia boleh nak buat benda tu, tapi kita orang cakap ikut realistik punya tu lah. At least kita ada time lah kan. Dalam 10 tahun tu apa kau nak? Realistic term dengan condition dunia sekarang. Kalau boleh, apa yang aku nampak is kalau boleh financial stable. Aku boleh provide more to my family. Tolong apa yang boleh. To be honest, aku pun tak terfikir pasal nak berkeluarga sendiri lah, macam berkahwin lah sangat. Faham. Aku nak fokus dekat helping my own family first lah. So need to be financial stable. And kalau boleh, aku sebenarnya perlu lagi improve social skill aku. Faham. Mungkin apa yang kita nampak sekarang ni, kita tengah berspontan. Faham. Tapi kalau commit aku kat 100%, sebenarnya aku ni awkward gila, serius. Faham, sebab sama macam yang kau cakap tu lah. Aku kalau buat konten, aku dengan kamera mampus, tak ada masalah. Betul. Tapi kalau aku nak shoot kat luar, aku jadi hosting, serius bro, aku memang menggigil. Walaupun aku dah biasa buat benda tu kan. Contoh aku ambil job luar, aku shoot kat kedai kan, tangan aku still ada shaking. Yes. Aku rasa macam perlu lah, fikir orang judge weh. Betul. Apa siup mamak ni dengan kameranya, cakap bergapu depan ni. So, tapi kalau aku dalam bilik, aku buat konten, aku melompat ke, tapi tak adalah buat yang tak senonoh kan. Tapi maksudnya kita boleh express diri gila-gila. Benda tu lah. Tapi kalau dapat buat benda tu untuk hosting luar, aku rasa aku
nak ambil job luar pun aku tak takut lah. Yes. Ni ceritanya sambil-sambil pitching ni. Maksudnya kalau yang mana nak buat content, tak ada tempat, cari lah. Dia open, dia risau. Dia just try je. So okay. Aku 2 soalan lagi aku tak ingat. Tak apa lah 3 soalan tu. Aku rasa dah okay lagi pun. Sekarang dah 11.40. Boleh lah. Selagi tak nampak polis tu dah nak kenal lah. So sampai kat sini je podcast kita. Yes. So aku harap apa yang kita sharing ni bukan kita nak belagak ke apa. Just general knowledge untuk kau pergi ke satu-satu bidang. Yes. So at least bila orang tengok benda ni, aku kena prepare benda ni, aku kena prepare benda ni. So macam last time yang member aku pergi Australia, walaupun benda cara tu dah tak legit, tapi at least orang faham. Okay, kalau kerja kat sana, ibarat macam kita kena ibarat kita tengok Bangla kat sini lah. Kita kat sana diperah habis-habis lah, dia cakap. Yes. Walaupun dia pergi secara illegal time tu lah, tapi sekarang tak boleh lah. Kena pergi pakai visa. Dan betul. Sebagusnya pun memang pergi secara halal lah. So macam kau ni, episod ni, target aku lah, objektif aku, bila orang tengok, macam ni dapat jadi technician, so kena belajar SPM, teknik, diploma, benda macam tu lah. At least orang ada value lah, ada value. Bukan kita nak berhuha-huha. So right kat sini ya. Sampai kat sini penutup, dah habis cerita. So by the way, pada siapa-siapa atau badan-badan yang berminat nak sponsor kita punya podcast, bolehlah berbuat demikian. Roger kami di Tenang MY. So Tenang Talk sign out. Ciao. Nak cari lauk nak sahur ni weh. Esok nak sahur.